Okay guys, so pagi ni kita punya sarapan sarapan kita dari Kembara Meals. Okay. Oh, nampak sedap ni. Chicken masak merah, tomato rice dengan roti dan serunding ayam. Jom, bismillah kita makan dulu sebelum kita meneruskan perjalanan pada hari ini. Let's go. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari kedua ataupun untuk hari jalan-jalan pertama di Zurich adalah hari pertama lah. So cuaca hari ni, cuaca dia panas tapi dia angin sejuk lah. Angin sejuk tapi cuaca panas. Bila kena dekat apa ni, kena kat badan panas tu, nak campur sejuk, adalah gatal-gatal sikit. Tapi santai, bila jalan santai, kena angin, okey kan? Tak, nantilah bila lama-lama ada macam gatal-gatal sikit. So, kita pergi ke stesen Gladbrook untuk kita pergi ke satu destinasi pada hari ini, destinasi yang menarik. Let's go. Okay, ini dia keadaan di area Schaufhausstrasse. Oh, teman ni tahu pronounce dia. Daripada waktu pagi hari Ahad. Hari Ahad. Dan kawasan di Gladbrook ni berdekatan dengan airport lah. Sebab hari tu memang ambil hotel ni, sebab bila sampai daripada airport tu lambat. Jadi kami terpaksa ambil hotel yang berdekatan dengan airport lah, macam tu. Okay, ni minyak dekat Swiss untuk Shell. Berapa harga dia ni? Di Shell lah. Okay, so kita masih lagi on the way ke stesen orang kata tram lah, tram station lah. Okay, kita dah sampai di stesen Gladbrook. Tak tahu pronounce betul ke tak. Jom kita pergi beli tiket dulu lah. Okay, kita kat sini di stesen Gladbrook. Dia memang kena fikir sikit nak beli tiket macam mana. Pastikan korang punya limit kat semua ada lah. Dan tak ada masalah. Okay, so tiket dah beli. Sebab tadi nak beli day pass, tapi dia kata isu withdrawal limit ke apa entah. So this one lah, kita beli one way pergi ke sana. Pancual train dia memang pancual. Tak boleh nak buat bincang. Kalau kau terlambat, memang kau melepas. Tu isu dia kat sini. So kalau nak jadi orang Switzerland, kena jadi orang yang pancual. Jangan jadi orang yang perlahan dan malas dan lambat. Okay, tetapi kita dah sampai. So jom kita masuk dalam. Jom kita duduk. Tak payah.
wallpaper window. Window punya wallpaper ni. Cantik-cantik, subhanallah. Okay, sekarang kita dah sampai kat Rainfall. Beratur kejap. Nampak sini pemandangan dari tepi. Oh, air dia memang cantik. View dia clear punya air. Hijau. So, beratur kejap. Turun lift. Okay, lepas turun lift tadi ada turun satu lagi lift. Okay, sana lift sampai daripada kereta api tadi. Turun, ada satu lagi lift turun bawah. Okay, Alhamdulillah dah sampai di Rainfall. Salah satu tarikan utama dekat Zurich. So kita pergi kat air terjun tu sekarang. Air terjun ni juga adalah air terjun yang katanya air terjun yang terkuat di Eropah. Kuat dari segi dia punya, orang kata apa, current dia tu. Dia punya terjunan air dia tu, kekuatan dia sangat kuat. Pandai lah korang fikir. Okay, so sekarang ini dia jalan ke arah Rainfall. Okay, senang nak pergi sini naik kereta api je. Tak payah booking kereta pun tak apa. Okey, ni suasana di sekitar Rainfall. So kita akan sama-sama saksikan terjunan air terjun. Terjunan air terjun. Nampaklah dia punya arus yang terkuat di Eropah. Wow, ada bunga-bunga cantik kat sini. Tu dia. Ni suasana di sekitar Rainfall. Nampak tu dia punya. Ni dari tepi arus dia. Kuat. Memang kuat. Okay, peminat-peminat bunga pun boleh datang dekat Rainfall, Switzerland ni. Tengok bunga-bunga dia cantik. Mekar lagi. Dan backgroundnya adalah, itu dia background dia, air terjun. Okay. Okey, kat kawasan ni ada kedai-kedai, kedai-kedai snack, ada aiskrim ke kan. So inilah kawasannya. Ramai orang tak kat gambar background memang A lah. Nampak. Sini pun ada playground budak-budak. Nampak macam ngelonsor sini je kan. Rupanya ada lagi kat atas tu.
Nampak? Sampai main kat bawah ni lah. Mana boat? Boat trip kat dalam. Jom kita tengok boat trip. Kita kasih masuk dalam bangunan ni dulu. Sini pun ada kedai souvenir, pisau Victorinox ada, Stokin Switzerland, Rainfall, postcard ada. Kalau masuk dalam tu lagi macam-macam ada lah. Okay, kita sekarang ni kita pergi ke arah boat trip. Tengok ada tak trip lagi kat dalam. Kan? Kalau tengok bawah tu ada boat. Ni. Boat dia. Okay, nak beli boat ada kios tiket lah untuk booking pukul berapa boleh naik. 15 minit. Boat now. Kita naik 15 minit cukup lah pengalaman pengalaman untuk naik boat. Asbot asal boleh. Okay, sekarang kita tengah naik boat. Kita nak pusing lalu depan air terjun yang terkuat di Eropah. Tengok macam mana pengalaman dan rasa bila kita lalu depan tu. Sangat takjub lah. Subhanallah, sangat cantik. Ada satu answer tersesat kat sini. Swan. Okay, so sekarang ni kita akan pusing dengan menaiki cruise. Kita akan lalu di depan sana. Ya. Kalau nak hiking tepi sikit tu boleh pergi tepi tu lah. Kalau nak pergi secara berjalan kaki dekat dengan air terjun. Tapi sekarang ni kita pergi naik boat untuk pergi depan air terjun. Okey, depan sikit lagi kita akan singgah dan merasakan pengalaman yang orang kata insyaAllah sebagai yang terbahagia lah dalam hidup ni, insyaAllah. Itu dia, kita akan merintangi air terjun yang mempunyai arus yang terkuat di Europe. Ya, ini dia. Kita akan melalui detik yang Gilang Gemilang ni. Gilang Gemilang. Oh, ya Allah, sangat cantik. Oh, dia punya karen dia tu. Ya Allah, deras je. Tengok belakang tu. Tengok guys. Tengok guys, itu dia pengalaman yang mengujakan. Subhanallah, cantik. Memang deras. Arus dia memang sangat kuat. Depan-depan mate. Ni momen paling dekat dengan air terjun ni, Mat.
paling dekat Mat dengan air terjun ni Mat. Nampak tu. Kita rasa dia punya arus air dia. Nampak Mat. Oh, airnya best. Best tak? Karen dia. Arus dia kuat. Nampak belakang ni, cantik. Ada ikan. Background punya kemas. Lepas tu tengok ada ikan banyak pula. Banyak ikan. Ada apa? Angsa satu. Itik ke angsa? Itik kan? Itik. Okay, so kita dah buat aktiviti tadi dekat sana. So kita perkena air buah mangga dengan strawberry. InsyaAllah lah buah-buahan. Tak ada hal lah, kita beli kat sini. Okay, stesen kita tinggal lagi satu, Zurich HP. So kereta api kat sini macam padu sikit. 2 tingkat ni. Kali ni duduk tingkat kedua. Tadi pergi dekat tingkat pertama. So ada 2 tingkat. Ni tingkat 2, bawah tingkat 1. Okay, tu kereta api kita tadi 2 tingkat. So sekarang ni kita naik ke atas sebab dah sampai stesen Zurich HB untuk ke destinasi seterusnya. Okay, rasanya Zurich HB ni dia macam vibe apa? Macam vibe KL Central macam center kat sini. So sekarang kita gerak keluar daripada kawasan ni untuk kita pergi ke destinasi seterusnya. Okey, nama ni kedai ni Garam Sok. So ingat nak cari SIM card berapa ni? Kita try tengok. Memang memerlukan SIM card. So dia ramai orang berpusu-pusu. Ada yang membawa anjing jalan-jalan sekali. Macam-macam perangai. So sekarang ni kita nak cari jalan keluar daripada sini untuk kita pergi ke bandar Old Town Zurich. Let's go. Orang-orang sini semua beratur kat lift belah kanan. Kalau kita belah kiri, ni belah kanan. Memang betul lah, memang KL Central lah. Memang vibe KL Central. Tapi dekat Zurich punya. Nampak? Okey, nampak kat sini ada bangunan museum. Nampak? Ini maksudnya museum seteras ni, maksudnya jalan museum. So kita kena pergi ke area dekat area situ lah. Mungkin situ dekat dengan kawasan-kawasan bandar lama. Let's go. Okay, ni bandar Zurich punya view dengan tramnya dan macam-macam lagi lah. Okay, jom kita pergi kat mana tempat yang boleh kita pergi lah. Besar nak jalan satu bandar ni. Okay, ni vibe Europe macam ni. Jalan kan. Ni tempat-tempat dia lah, kedai-kedai. So vibe dia orang memang jalan kaki. Yelah, kalau kita buat macam ni kat tempat kita berpeluh.
Habis dah. Ni dia tram yang dah sampai. So inilah vibe kota Zurich. Vibe taman-taman di kota Zurich. Vibe bandar, vibe taman semua. Europe kan memang tak boleh buat apa lah. Dia orang pakaian ngelantak dia lah kan. Tapi ada je orang Islam pun. Duduk sekejap atas kursi lepak dekat ni. Nak jalan ni memang ni boleh saya cakap hari ni saja jalan dah 11,000 lebih langkah dah. Memang sini jalan kaki tu normal. Buat kat tempat kita memang berkicap. Ok, nak pergi yang tempat yang kita nak pergi ni, mendaki sikit jalan dia. So tu yang banyak langkah. Ok, come on, jalan lagi guys. Tu lah, sikit lagi. Katanya dalam 100 meter untuk menyampai ke view yang superb dekat Zurich ni. Nampak cantik, tangga ni memang cantik. Nampak kawasan tu. Pakcik tu memang power lah. Bawa basikal turun, nampak. Nampak jalan dia mendaki. Mendaki mat MM. Nampak hampir sampai ke puncak yang paling tak adalah tinggi pun, tapi memang inilah tempat hotspot kat sini, kat Zurich. Ok, sudah hampir menuju kepada tempatnya. Gila, memang hiking sikit. Nak pergi ke tempat yang best mesti kena ada pengorbanan. Mendaki mat MM, mendaki mat. Tengok belakang tu. Alhamdulillah sampai juga atas ni mat. Okey, atas ni sebenarnya macam kawasan lebih kurang orang nak bersantai-santai. Nampak siap ada orang main macam bowling padang ke apa ni, petong ke apa benda, tak faham. Belah ni pula ada orang main jazz kan belakang tu. Sebenarnya ni adalah satu viewpoint lah untuk bandar Zurich. View yang cantik daripada kawasan tinggi. So korang kena datang kat sini dekat Lindenhof, nama tempat dia. Ok, saya duduk atas kursi jap. Lepas ni baru pergi kat situ, kita tangkap gambar puas-puas. Ok, dia macam vibe taman sikit lah atas ni, untuk orang lepak-lepak semua. Ok, so jom kita pergi ke view point kat kawasan ni. Katanya air kat sini boleh minum. Boleh, air kat Switzerland ni mana-mana boleh minum. Paip dia. Ok, ni dia view dari Lindenhof. Cantik. Masya Allah, cantik. Nampak dengan sungai dekat bandar Zurich, dan juga bangunan-bangunan antik. Dia menaikkan seri lagi kawasan bandar Old Town Zurich ni. Nampak tu kan, cantik guys. Okay guys, jadi pemandangan di belakang ni, kalau anda semua, korang semua datang kat Zurich, wajib datang kat Lindenhof. Kawasan orang kata macam tinggi sikit lah untuk dapat view point cantik macam ni.
Tak adalah orang kata Zurich kosong kan. Adalah benda sebab sungai yang hijau dengan apa bangunan-bangunan antik kan. So orang kata bandar macam ni unik lah. Unik dan orang kata apa, ada nilai dia yang tersendiri. Okay, so datang kat sini guys, Lindenhof. Okay, sekarang kita menuju jalan balik ke Club Brooks. So kita tunggulah kejap dalam kereta api ni. So masih duduk di tingkat 2 lagi. Sebab ada tangga, nampak ada tangga naik ke atas. Ni tingkat 2 lah yang kami duduk ni. Okay, dekat area hotel yang tempat saya menginap, ada juga kebetulan ada terjumpa satu restoran Arab ni. Restoran Arab Galaxy nama dia. So kita dah order dah tadi, kita tunggu hidangan dia depan ni. InsyaAllah. Dah nama pun makan kedai Arab. Benda-benda macam ni lah ada. Thank you. Makan. Nampak nasi kedai ni tak ada lah. So ada benda-benda macam ayam, macam burger, roti. Roti macam perform eh. Oh, roti sedap eh. Boleh bawa balik atau makan dengan ayam. Memang Jom, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Alhamdulillah dah selesai keluar makan dari kedai Arab halal yang berhampiran dengan hotel juga, tak jauh sangat. So korang yang menginap di sekitar Schaffhausen, so boleh datang ke kedai ni, support kedai dia lah, Galaxy Restaurant. Ni depan kedai dia ada iklan ni macam ni. Silap, kawasan ni bukan Schaffhausen, ni dekat sekitar Schaffhaustrasse. Okay, silap. Nampak macam ada satu lagi kedai yang macam orang Islam punya. Nama dia Elif Market. Assalamualaikum. Masya Allah. How are you? Malaysia. Okay, so kalau korang yang datang sini yang jenis masak kan, boleh datang beli barang dekat Elif Market ni. Token dia orang Turki. So boleh belilah barang-barang kat sini. Dia kata wallahi tak ada arak, tak ada segala benda alkohol, babi, gelatin, semua tak ada. Dan sini semua barang-barang yang halal sahaja semuanya halal. Ada daging lembu, daging apa lagi, kambing, ayam pun ada. Pak, aku tulis halal. Semuanya halal kat sini. Okay, jangan risau, Switzerland masih ada barang-barang halal. Okay, semalam sampai malam, ni siang ni bolehlah tangkap gambar depan hotel yang kita menginap, Dormero. Ni lah hotel dia daripada luar. Kalau ikutkan sekitar kawasan ni, bila saya tengok lah, banyak kedai-kedai yang menjual makanan halal. Sebab macam ada unsur-unsur kebab. Lepas tu ada kedai tu nama dia Al-Ejim Mushtar, tapi kita baca Muftar kot. Dia ada shisha. Shisha ni biasanya kedai-kedai Arab. Okay, so ni hotel. Kalau kau datang Zurich boleh lah, nak tinggal sini pun boleh, hotel lain pun boleh, tak ada masalah. Semua tak ada masalah. Cuma ni adalah salah satu pilihan yang mana hotel dia dekat dengan
airport